Jadi Ustaz, macam mana, macam Ustaz cakap kan, bila ain ni kan dia sehingga boleh membawa kepada kematian kan. Jadi Ya. dia sakit tu macam mana Ustaz? Maksudnya dia kena kanser ke, ataupun dia tiba-tiba sakit yang kita tak tahu diagnosis macam apa ke? Kalau macam untuk pokok pula dengan haiwan macam mana pula? Adakah mereka pun penyakit yang macam manusia dapat, mereka pun dapat macam tu? Macam tu Ustaz? Kalau kenderaan pula macam mana? Dia kalau contoh kita pergi pada beberapa peringkat. Kalau manusia, contoh bayi yang kecil bayi yang kecil biasa kalau kena ain ni memang paling mudah kena. Contoh anak kita comel kan. Comel lagi bawa keluar, kita pergi pasar malam, pergi supermarket, pergi kenduri kendara, orang tengok anak kita. Dan kita, oh comelnya anak awak ni, comelnya, dia tergebunya. Maka boleh kena ain, biasa anak ni akan menangis. Balik rumah menangis, demam 3 hari, kadang-kadang menangis tak henti. Benda ni berlaku pada anak dalam satu riwayat, anak kepada Ummi Salamah. Satu hadis Nabi kata, Nabi masuk rumah Ummi Salamah, kemudian faiza sabiyun fil baiti yashtaki. Nabi tengok budak kecil dalam rumah tu yang sedang menangis. Dan Ummi Salamah kata, kami rasa memang dia kena ain. Itu biasa budak lah. Kalau orang tua macam kita, orang dewasa, kena ain ni kadang-kadang berlaku dalam, dia mengejut. Kita tengah sihat, segar. Jadi kita ambil, contoh kita ambil phone kita pagi tu nak pergi kerja, kita snap gambar kita, dan kita pun expose dalam FB ke, Insta ke, TikTok ke, kita pun buat caption, cantik tak I hari ni? Ada orang puji. Kita daripada segar bugar ni, sihat, tiba-tiba rasa macam lemah. Jadi rasa lemah, rasa nak demam, rasa panas badan. Itu antara contoh. Kalau kita tak tahu, kita kata, oh ni aku mungkin penyakit lain kan. Kalau pada tumbuhan contoh pokok durian kita tahun ni berbuah lebat, datang seorang hamba Allah ni tengok, ya Allah, lebatnya kebun hang ni. Tiba-tiba tahun depan ataupun tak sampai setahun, tiba pokok tu mati. Tanpa sebab. Mati, tak berbuah. Kalau haiwan dalam kisah Abdullah As-Saji ni, lelaki ni dia tengok haiwan unta, dia panggil unta naqah farihah, unta yang merah yang memang kuat. Tiba-tiba unta tu bila dipandang oleh lelaki ada ain ni, mengelupur, jatuh. Itu kesan-kesan ain. Mana kesan ain ni biasa berlaku segera. Contoh sahabat Nabi Sahal bin Hunayf, kena je pandangan ain terus jatuh pingsan. Jadi biasanya kesan ain ni dia berlaku segera, dan dia tak kira apa benda yang ada depan mata. Hatta Nabi SAW pernah nak dibunuh menggunakan ain oleh seorang lelaki ni. Kalau ikut dalam satu riwayat, dia ni pandai bunuh orang menggunakan pandangan mata. Apa cara dia buat? Kalau dia nak bunuh sesuatu, dia akan puasanya ialah tutup mata 3 hari, tak boleh buka, sejam 3 hari. Itu amalan dia. Jadi kalau hari ketiga dia nak bunuh unta, dia pergi depan unta, dia buka mata, unta tu memang mati. Itu kekuatan ain dia. Dan perkara ni diketahui oleh orang jahiliah, pembesar-pembesar Quraisy ni nak bunuh Nabi, kata, jom kita ambil pemuda ni. Lalu pemuda ni pun puasalah 3 hari, pejam mata. Hari keempat, pemuda ni dibawa ke satu tempat yang mana menjadi laluan pada Rasulullah SAW. Setiap kali Nabi lalu, kat situlah. Lalu bila nampak Nabi Muhammad SAW, pembesar Quraisy kata, wahai pemuda, sekarang kau buka mata, tengok siapa lelaki depan kau. Lalu bila dia buka mata, tengok Nabi. Bila tengok Nabi, sebaliknya yang berlaku ialah pemuda tu jatuh dan meninggal. Dan ini dirakam dalam Al-Quran. Wa in yakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim. Hampir-hampir orang kafir ni menggelincirkan wahai Muhammad dengan pandangan mata. Jadi ini kisah yang berlaku, asbab nuzul ayat ni. Tapi Allah turunkan satu lagi ayat, wallahu ya'simuka minan nas, Allah pelihara kamu wahai Muhammad daripada kejahatan mata manusia ni. Wallahu a'lam.